Kalau kau nak sukses dan orang nampak kau sendiri sebenarnya sukses, kau kena happy kan? Itu saja. Kau tak ada rezeki ke, kau tak ada duit ke kan, Itu lain cerita. itu lain cerita. Nikmat yang mendekatkan kau dengan Tuhan, itu nikmat. Tapi kalau nikmat tu menjauhkan kau dengan Tuhan, itu bala. Faham? Sama juga dengan ujian. Ujian yang mendekatkan kau dengan Tuhan, itu nikmat. Ujian yang menjauhkan kau dengan Tuhan, itu bala. Contohnya, kalau kau diberi kekayaan tapi kau makin jauh dengan Tuhan, itu bala untuk kau. Walaupun kau kaya, kau tetap tak happy. Kau rasa macam, asyal aku dah kaya kan, dah macam-macam aku buat, tapi aku tak happy So benda tu sebenarnya keberkatan tu kau akan happy Contoh kau diuji, lepas tu bila kau diuji kau makin jauh pula, kau rasa macam dunia tak adil lah. Tapi kalau kau diuji, tiba-tiba kau berlapang dada, kau redha, kau rasa kena dekat dengan Tuhan, itu kau punya nikmat lah. At the end of the day kau akan rasa, inilah ketenangan sebenar.